Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat yang baru, Datuk Abdul Rahim Abdul Rahman, meletakkan jabatan itu dalam keadaan siap sedia berdepan sebarang kemungkinan pilihan raya, khususnya pilihan raya negeri Perak. Beliau yang juga ahli Parlimen Pengkalan Cepa berkata, kemungkinan ianya berlaku selepas pilihan raya kecil Dun Manik Urai. Kita menjangka pilihan raya di Perak ini, mahu tak mahu mungkin diadakan. Sebab itu kita bercadang untuk pertama sekali membuat persiapan dengan Perak. Apa yang patut kita bantu dia dalam menghadapi pilihan raya kecil di seluruh negeri. Menyentuh isu hari pengundian di Manik Urai, beliau menyatakan rasa tidak puas hati dengan tindakan Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR yang menetapkan hari bekerja untuk membuang undi. Hal itu ujarnya akan menyukarkan pengundi, terutama golongan muda yang berada di luar kawasan, untuk pulang membuang undi. Saya tidak bimbang sangat, tapi saya risau sedikit dalam perkara. Pertama sekali pengundi luar yang ada lebih kurang 1,500 lebih. Kebetulan hari mengundi ni hari Selasa. Dan kalau bila hari Selasa, cuti itu susah nak dapat. Cikgu-cikgu memang tak boleh cuti. Jadi kalau 1,000 lebih, 1,500 ni tak balik atau balik 10% saja, kita terancam. SPR menetapkan pilihan raya kecil Dun itu pada 14 Julai, manakala penamaan calon pada 6 Julai ini. PAS akan mengumumkan calonnya pada malam ini dan akan turut dihadiri oleh kesemua kepimpinan utama parti dan pimpinan Pakatan Rakyat yang lain.